titik yang Aisyah lukis ni, okay, yang X ni adalah poin-poin usus kecil dan usus besar. Usus besar. Jadi cara urutan dia, yang pertama mestilah guna minyak. Kenapa kita nak guna minyak? Yang pertama kita kena jaga di bahagian sini lah. Kalau kulit dia keras, lukalah tangan kita. Jadi kita guna lotion supaya lebih mudah. Customer tak sakit, saya pun tak sakit. Step yang sama juga menggunakan jari telunjuk and then grip dia. Selepas itu lock di bahagian sini and then urut. Urut yang pertama, okey, buat bulatan. Okey. Tekanan menggunakan tekanan badan. Jangan tekan pakai jari saja. Okey, kena pakai tekanan badan. Betul. Okey, follower. Jelas pusing pelan-pelan. 1 pusingan. 2 pusingan. 3 pusingan. 4 pusingan. Okey, sayang dia balik. Okey, selepas itu boleh pusing, boleh tarik ke bawah. Iya. Okey. Ini di bahagian masalah usus kecil dan usus besar. Okey, 8 kali, lepas tu sayang dia balik.